Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96 yang bermaksud sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan para rasul kami. Lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah diusahakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan program ulasan perjanjian perdagangan timba balas ART dari perspektif Islam dan kapitalis. Dan hari ini insya-Allah kita menampilkan tokoh ekonomi yang tidak asing bagi kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin Muhammad, pengasas Institut Pentadbiran Negara Islam dan juga yang dipertua PAS kawasan Sungai Buloh. Jadi dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kalau suara saya okey, boleh komen dekat chatbot tu ataupun dekat ruang komen menyatakan suara jelas. Kalau kurang jelas boleh bagi tahu supaya kita dapat makluman dan juga pihak teknikal akan menjalankan tugas-tugas untuk menyelesaikan masalah teknikal jika ada. Sambil kita tunggu Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah sama-sama kita boleh tadabbur ayat yang ke-96 yang dibacakan tadi daripada surah Al-A'raf, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan kepada kita, berikan peringatan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpahan kurnia rahmatnya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tahu bagaimana kehidupan kita ini sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang tugas kita adalah iqamatud din wa siyasatud dunyabih, iaitu menegakkan agama Islam dan juga takbir dunia ini dengan Islam. Maka usaha kita tidak lain tidak bukan adalah mesti memartabatkan syiar Islam, syariat agama Islam dari seluruh aspek kehidupan. Bukan menjuzuk-juzukkan ataupun membahagi-bahagikan, memilih ikut hawa nafsu kita semata-mata. Mestilah kita laksanakan Islam itu secara menyeluruh, seperti mana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan juga peringatan supaya kita tidak menjadi seperti mana golongan Bani Israel yang menjuzuk-juzukkan agama Islam, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan yang beriman dan juga bertakwa, dan mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini adalah salah satu usaha kita menyebarkan syiar Islam, syariat agama Islam, khususnya dalam penyelesaian ekonomi, masalah kenegaraan, dan insya-Allah yang akan dikongsikan oleh panel kita yang sangat berpengalaman dan juga mempunyai kepakaran dalam bidang ekonomi dan juga syariat Islam, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin Muhammad daripada Sungai Buloh. Fadhil Ustaz, apa khabar Ustaz?
Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz bersedia Ustaz? Okey, alhamdulillah. Jadi insyaAllah hari ini perbincangan yang sangat penting untuk kita semua ambil berat, iaitu perbincangan yang tidak lain tidak bukan berkaitan yang tengah hangat dibincangkan di peringkat parlimen dan juga di media massa dan sebagainya, iaitu berkaitan dengan ulasan ART, perjanjian perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia dan juga US. Jadi insyaAllah tanpa menaikkan masa lagi, majlis menyebut dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membentangkan ulasan pada malam ini insyaAllah. Majlis menyebut dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syahrul, seluruh kepimpinan pemuda PAS Kawasan Jasin dan juga seluruh sahabat-sahabat yang menyertai perbincangan kita pada malam ni. Jadi sebelum anda pergi jauh berkenaan dengan isu berkait dengan ART ni ataupun perjanjian antara timbal balas antara Malaysia dengan US ya, yang anda rasa hari ini agak kecoh. Dan tadi pun saya tengok satu video daripada PMX Defense berkaitan dengan isu yang diserang ataupun isu yang dikritik oleh terutamanya ahli-ahli parlimen dan juga rakyat pada hari ini. Dan saya tengok dengan maaf saya sebutlah banyak perkara ataupun poin yang diulas oleh PMX sendiri sebenarnya tidak dilihat sangat bercanggah dengan apa yang termaktub dalam perjanjian antara Malaysia dengan US berkaitan dengan perjanjian perdagangan timbal balik ataupun ART ni. Jadi sahabat sekalian ya, yang pertamanya anda nak sebutkan ialah dari segi kita kata hukum yang berkaitan, sebenarnya begini ya, anda nak sebagaimana kita punya dasar sebelum ni, iaitu IPNI ni ataupun Institut Pentadbiran Negara Islam, kita lebih suka untuk bahas satu benda dari sudut perspektif Islam, kemudian baru kita pergi kepada isu semasa. Mana kita faham solat dulu daripada takbir atau ihram sampai ke salam. Lepas tu kita akan tengok agama ni macam mana, agama ni macam mana. Cuma agama yang kita bincang ni bukan agama ritual yang berbentuk solat, ibadat dan seumpamanya. Tetapi agama ni dengan maksudnya ad-din, cara hidup, contohnya berekonomi, cara hidup berperundangan. Itu sebenarnya agama menurut perspektif Islam kerana ia termasuk ad-din. Jadi mungkin pada malam ni kita akan bincang dari segi agama kapitalis yang diamalkan di Amerika Syarikat, agama sosialis yang diamalkan di sebelah blok China, Rusia dan seumpamanya, dan apa Islam kita yang menjadi agama kita dalam konteks ekonomi, dalam konteks kedaulatan dan seumpamanya. Jadi itu asas metod yang dibawa oleh IPNI kepada masyarakat untuk fahamkan masyarakat apa itu Islam dari segi konteks pentadbiran negara. Jadi perbincangan kita tentang perjanjian ART ini, kita akan ada kaitan dengan beberapa hukum. Yang pertamanya ialah hukum yang berkait dengan timbal balas cukai dalam Islam yang dikenali sebagai usyur. Yang dikenali sebagai unsur yang pernah dikenakan oleh Sayyidina Umar sebagai timbal balas terhadap cukai yang dikenakan oleh Rom terhadap peniaga-peniaga negara Islam. Jadi pada waktu itu Gubernur di Syam hantar surat kepada Sayyidina Umar, saya terjemah maksud lebih kurang. Dia kata, ya Amirul Mukminin Ta'aci, orang kita pergi berdagang ke Rom kena cukai 10%. Tapi orang Rom mari berdagang tempat kita tak kena apa-apa cukai. Jadi mana ci? Jadi akhirnya Sayyidina Umar balas surat tadi kepada Gubernur di Syam menyatakan bahawa kenakan sebagaimana yang mereka kenakan ke atas kita.
dia berasaskan kepada kaedah fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum, melampaulah jikalau mereka melampau kepada kamu. Maknanya asas daripada hukum usyur ini, maka di situ akhirnya wujud sejenis cukai yang dikenakan ke atas pedagang asing, bukan pedagang kita, tapi pedagang asing yang masuk ke negara kita. Konteks ini maknanya pedagang mereka yang masuk ke negara kita, kita jangan kenakan standard Malaysia. Kalau ikut sepatutnya kedaulatan, keizzahan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar pada zaman itu, kita kena faham ya, Rom pada zaman itu jauh lebih besar nak banding dengan Amerika Syarikat pada hari ini. Sebab Rom pada masa waktu itu kuasanya sampai ke hampir seluruh Eropah. Hampir ke seluruh Eropah, walaupun pada waktu itu Islam dah semakin kuat dengan menawan Syam, dan di seberang sana adalah kuasa Rom. Jadi walaupun Rom itu satu kuasa yang kuat, mereka kenakan cukai ke atas orang Islam sebanyak 10%, maka Sayyidina Umar menyatakan balas balik cukai mereka, maka akhirnya dikenakan usyur yang dikenakan ke atas pedagang Rom. Jadi konteks ini hari ini ramai, minta maaf saya sebut, ustaz-ustaz yang salah faham. Dia kata harus dikenakan cukai import berdasarkan kaedah usyur. Itu salah. Sebab usyur dikenakan ke atas pedagang Rom yang masuk ke negara Islam, yang disebutkan sebagai cukai timbal balas ataupun fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Maknanya kalau Rom kena 20%, mungkin negara Islam pun kena 20%. Itu dipanggil izzah. Dipanggil izzah ataupun kemegahan. Walaupun kita bukan negara sebesar dia orang, tetapi kita ada satu izzah, satu jati diri, ataupun suatu kita kata kemegahan kita sebagai umat Islam. Kalau mereka ada barang, kita pun ada barang. Tapi masalah sekarang ni, nanti saya akan ulas, masalah kita sekarang ialah kita sendiri yang mematikan industri kita, production kita, yang akhirnya banyak kita bergantung kepada negara luar. Iaitu insya-Allah saya akan ulas nanti. So maknanya hukum yang pertama berkait dengan isu ART ini, yang pertama ada kaitan dengan hukum yang dikenali sebagai hukum usyur dalam konteks percukaian. Yang keduanya ialah kalau kita tengok dari konsep kedaulatan. Dalam Islam ni kalau kita tengok ada beberapa ayat menyatakan lebih kurang, maksudnya dalam bab perundangan kita, kita tak boleh tunduk kepada mana-mana pihak. Terutamanya orang-orang yang bukan Islam untuk memaksa orang Islam supaya mengubah kita punya undang-undang dan juga kita punya peraturan. Kita akan tengok nanti dalam ART, sangat banyak undang-undang kita terpaksa merujuk kepada persetujuan oleh Amerika Syarikat. Baik. Yang keempatnya ialah berkait dengan hukum perswastaan. Hukum perswastaan yang mana kalau perkara ini dilaksanakan sepenuhnya, banyak perkara-perkara yang diharamkan swasta yang akan dimonopoli. oleh Amerika Syarikat. Terutamanya galian-galian kita dan juga perkara-perkara yang hari ini kalau kita faham, sebenarnya antara kuasa yang menguasai industri ekonomi hari ini adalah kuasa digital. Jadi macam mana, insya kita akan tengok artikel by artikel, macam mana sebenarnya dalam perjanjian ART ini, kita terpaksa merujuk kepada Amerika Syarikat dan mendapat persetujuan dia orang untuk kita melaksanakan sesuatu perniagaan ataupun untuk kita buat sesuatu perjanjian dengan pihak terutamanya dunia ketiga berkait dengan trade ataupun berkait dengan perdagangan. Ini kalau kita tengok yang keempat. Kemudian seterusnya kalau kita tengok antara hukum yang berkait dengan perkara ini adalah berkait dengan hukum fardu kifayah. Sebenarnya masalah kita sekarang ini ialah agama yang ditekankan di peringkat Malaysia ini banyak fokus kepada fardu ain. Sana belajar fardu ain, sini belajar fardu ain dan seumpamanya. Daripada muda sampai ketua fardu ain. Itu tak apalah kalau mereka tak mampu untuk mempelajari fardu kifayah. Tapi masalah besarnya adalah pemimpin-pemimpin yang sepatutnya fardu kifayah ini sudah menjadi fardu ain atas dia orang. Fardu ain betul atas rakyat, fardu kifayah betul atas rakyat, tetapi dia menjadi fardu ain kepada kerajaan.
terutamanya orang yang nak jadi menteri, orang yang nak jadi Perdana Menteri, orang yang nak jadi MB, orang yang nak jadi Exco, wajib kena faham fardu kifayah ini kerana ia sudah menjadi fardu ain atas diri menteri-menteri. Ini antara masalah yang timbul pada hari ini sebab ketidakfahaman dan pengabaian terhadap fardu kifayah lah yang menjadi punca kepada masalah hari ini yang menyebabkan kita banyak bergantung kepada pihak luar, terutamanya kerajaan-kerajaan luar ataupun Amerika Syarikat itu sendiri. Jadi ini beberapa asaslah yang kita ambil dan sebenarnya kalau kita tengok dalam dokumen hijau kita sudah ada satu bahagian yang kita sebutkan sebagai local consumption dan juga local production. Banyak benda yang boleh dihasilkan dalam negara tetapi dimatikan disebabkan oleh dasar kontrol top down di peringkat negara, menyebabkan banyak kita punya kepulan-kepulan mati yang akhirnya menyebabkan kita terpaksa import. Contohnya saya ambil mudah beras sebagai contoh. Kawalan harga, kalau kita faham dari hukum tas'ir, dia akan mematikan sesuatu industri. Kalau tidak percaya, tolong buat kawalan harga terhadap rumah sebagai contoh. Letak harga tak boleh lebih 1,000. Memang akan banyak industri ataupun akan banyak pemaju-pemaju akan gulung tikar. Cuba buat kalau tak percaya. Itu kesan daripada tas'ir yang sudah dilarang oleh Nabi SAW. Tapi masalahnya ialah kita melakukan tas'ir mematikan industri-industri mikro yang akhirnya dikontrol oleh kapitalis yang akhirnya kapitalis ambil untung cepat, matikan industri tempatan mereka import daripada luar. Dengan adanya AP, approval permit dan seumpamanya, menyebabkan perkara yang kita boleh hasilkan dalam negara mati disebabkan oleh polisi-polisi yang seperti ini. Jadi insya-Allah untuk IPNI kita akan ada kursus demi kursus berkaitan dengan dasar penswastaan, berkaitan dengan hukum penetapan harga, kesan kepada negara, ekonomi dan seumpamanya. InsyaAllah kita akan bahas satu-satu insyaAllah. Jadi dalam 4 perkara hukum ini, kalau tuan-tuan dah faham, insyaAllah tuan-tuan akan nampak di mana masalah yang berkait dengan perjanjian ART kita ini. Baik. Saya akan share slide ya. Dan dokumen penuh, anda dah share dalam grup. Berkaitan dengan dokumen penuh. Jadi yang anda share pada malam ini hanyalah berkaitan dengan beberapa poin penting dalam 11 poin penting atau 10 poin penting yang kita akan bincang pada malam ni insya-Allah. Okey. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan artikel 2.12.1. Malaysia hendaklah menyelaras dan berusaha untuk menyelaraskan langkah-langkah sempadan yang terpakai bagi import dari negara ketiga dengan langkah-langkah sempadan berkaitan yang mungkin dilaksanakan oleh Amerika pada masa depan, seperti langkah cukai pelarasan sempadan atau langkah-langkah sempadan lain bagi membenteras manipulasi peraturan regulatory arbitrage yang boleh menjejaskan pekerja dan perniagaan di Amerika Syarikat. Okey, yang ni antara kita akan tengok nanti adakah custom kita selepas ini boleh ditembusi, maknanya Amerika masuk ke negara kita tanpa perlu semakan custom dan seumpamanya bila mana barang tu mari daripada yang mereka istilahkan sebagai boleh menggugat peniaga ataupun pelarasan cukai Amerika Syarikat dan seumpamanya. Cuma yang ni detail ni saya tengok agak open blanket lah. Macam-macam boleh buat penafsiran berkaitan dengan artikel 2.12.1. Nanti kita akan tengok perkara yang lebih signifikan dari segi kesan yang besar kepada negara kita insya-Allah. Nextnya kita tengok kebebasan hak untuk dicabar di WTO. Jadi kalau kita tengok artikel 2.12 ni, kita tengok maksudnya tiada mana-mana pihak boleh mencabar di World Trade Organization
sebarang langkah yang diambil oleh pihak satu lagi untuk memberi rebate atau tidak menekan cukai langsung berhubung dengan ekspor dari pihak tersebut. Okey, jadi yang ni maknanya kita kena faham Jadi kalau ada berat sebelah yang berlaku, jadi benda ni tak boleh diprotes oleh mana-mana negara apabila berlaku ketidakadilan ataupun dirasakan tidak adil di peringkat WTO. Jadi untuk maklumat kita lah, dari konteks ini saya tengok ada juga fair dia lah. Maknanya kalau kita tak puas hati mungkin Amerika tak ada protes kita melalui WTO. Tapi masalahnya ialah dia kuasa besar, kita ni buat kuasa kecil, barang dia banyak, pengaruh dia besar, maka sebenarnya kalau tak boleh protes, maknanya kalau dia buat jahat kepada kita tak boleh protes dia di peringkat WTO. Jadi ni menjadikan kita terbuka untuk dibuli oleh Amerika Syarikat. Dia sebenarnya benda-benda yang macam ni sepatutnya dalam parlimen Zafro sendiri sepatutnya dibuka untuk diprotes ataupun ditanya oleh sidang parlimen. Kalau dia kata ini kerja penjawat-penjawat awam, baik sepatutnya penjawat awam kena beri penjelasan. Dia bukan boleh ini penjawat awam, menghina penjawat awam. Tak kira lah penjawat awam ke, menteri ke, apa ke, sekarang ini rasuah boleh berlaku di semua peringkat. Penjawat awam boleh berlaku, menteri boleh berlaku. Jadi kita nak trace berlakunya rasuah, ugutan, tidak integriti, susah. Jadi caranya ialah cuba buka perkara ini kepada parlimen untuk dibahas, untuk diundi, baru kita boleh nampak sama ada baik ataupun tidak. Ini tidak. Senyap-senyap, sign perjanjian umum dah settle. Baik. Yang saya bimbang, Malaysia ni menjadi orang kata first shield ataupun benteng utama bagi Amerika Syarikat untuk berlawan ekonomi dengan China. Cuba kita baca artikel 5.1 Jika Amerika Syarikat mengenakan duty custom, kuota, larangan, yuran charge atau sekatan import lain terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan dari negara ketiga dan menganggap bahawa langkah tersebut berkaitan dengan pelindungan ekonomi atau keselamatan negara Amerika Syarikat, maka Amerika Syarikat berhasrat untuk memaklumkan langkah tersebut kepada Malaysia bagi tujuan penyelarasan ekonomi dan keselamatan negara. Apabila menerima makluman tersebut daripada Amerika Syarikat, Malaysia hendaklah melaksanakan atau mengekalkan satu langkah yang mempunyai kesan sekatan yang setara dengan langkah yang diambil oleh Amerika Syarikat atau bersetuju dengan satu garis masa pelaksanaan yang boleh diterima oleh kedua-dua belah pihak bagi menangani kebimbangan bersama dalam aspek ekonomi dan keselamatan negara. Cuba kita perhati buat ni. Okey. To address a shared economic and national security concern. Yang ni sebenarnya kalau kita tengok, ia melambangkan bagaimana sebenarnya apa yang disebutkan sebagai shared concern. Shared concern ni maknanya kalau kita tengok dalam konteks ni, maknanya kepentingan Amerika juga, kita kena mempertahankan kepentingan Amerika. Kalau contohnya dia berlawan dengan China ke, ataupun dia berlawan dengan negara yang pro-China ke, contohnya kita ambil contohlah sebagai contoh, kita dengan Indonesia kita ada hubungan yang baik. Okey, Indonesia ni kalau kita tengok dari segi ekonomi dia agak bebas. Dia tidak terikat dengan dasar kapitalis Amerika sebab kita tahulah Indonesia ni sebuah negara yang asalnya dulu pernah sekejap menjadi sebuah negara yang kita kata diperintah oleh Parti Komunis Indonesia ataupun PKI. Dan dasar ekonominya juga, dan kalau kita baca sejarah Indonesia ni, mereka menang dan dapat menghalau Belanda daripada kata saya dia daripada daripada Papua. Papua tu separuh dikuasai oleh Indonesia. Waktu itu Indonesia mendapat support daripada USA. Daripada Rusia, daripada Soviet Union, persenjataan, teknologi dan seumpamanya, sehingga dia dapat mengalahkan Belanda di Papua. Ini kalau kita baca sejarah dia sebenarnya
Indonesia ni cukup hebat dia punya tentera dia, sebab antara negara yang boleh ganyang negara penjajah Eropah pada zaman itu. Jadi baru-baru ini Indonesia membeli kapal terbang jet perjuang dengan China. Bagaimana kita maklumlah, Indonesia ni dia punya kelebihan dia banyak, kapal perang dia, kapal terbang perang dia mereka buat sendiri. Mereka hanya import dari segi kerangka lah kapal samudera, tapi mereka advancekan balik, dan ada kapal terbang perang Indonesia ni dibuat oleh Indonesia sendiri. Mereka tak import. Yang terbaru dia import banyak daripada China, dan hubungan antara Indonesia dengan China dan juga dengan Jepun sangat rapat berbanding dengan kita Malaysia, hubungan kita dengan China dan juga hubungan kita dengan Jepun sebagai contoh. Jadi kalau kita ambil dalam konteks tadi, maknanya sekarang ni kita kena ingat mana-mana kuasa besar dunia mereka berpaut kepada negara-negara ketiga yang menjadi blok dia orang. Bermakna kalau Malaysia ada kepentingan dengan contohnya dengan Indonesia sebagai contoh, ataupun dengan Vietnam sebagai contoh, ataupun dengan mana-mana negara Afrika sebagai contoh, sama ada minyak dan seumpamanya, maka mana-mana kepentingan China yang bertembung dengan Amerika Syarikat, yang Amerika kata shared concern tadi, maknanya benda tadi dianggap sebagai kebimbangan bersama. Kebimbangan bersama maknanya Amerika boleh jadikan Malaysia ini mengikut telunjuk Amerika Syarikat berkaitan dengan polisi-polisi dan hubungan dengan negara ketiga. Baik. Maknanya di sini sama ada sedar ataupun tidak, kita sudah masuk blok. Sepatutnya keadaan peperangan antara US dengan China, termasuk Ukraine dan juga Rusia, sepatutnya Malaysia tak masuk mana-mana blok. Dalam keadaan sekarang ini, terbaiknya ialah perkukuhkan negara, kemudian jangan masuk mana-mana blok, kerana apabila berlakunya pertemuan sama ada senjata ataupun ekonomi, maka negara ketiga macam kita ni akan menjadi medan peperangan dia orang. Itu yang akan jadi masalah. Maknanya nanti kalau Malaysia ni dah jadi orang kata apa, benteng pertama dengan US, maka China mungkin perlu serang ekonomi Malaysia sebelum sampai ke US. Kalau kita tak ikut perjanjian ini, maknanya China kalau nak berperang ekonomi dengan US, mereka terus serang ekonomi US ataupun negara-negara yang melindung di bawah US. Itu sebagai contoh. Tapi bila kita buat perjanjian ini, maknanya kita dah jadi benteng. Contohnya nanti berkaitan dengan perdagangan minyak ke, terutamanya berkaitan dengan galian-galian yang ada asas yang penting yang utama untuk pembinaan senjata dan teknologi. Seperti contohnya bauksit, seperti contohnya macam silika, termasuk contohnya REE. Ini sebenarnya antara bahan-bahan penting untuk membangunkan teknologi pada hari ini. Baik. Jadi maknanya kalau mengikut artikel 5.1 ni, bagi yang saya faham, Malaysia dah jadi benteng hadapan kepada Amerika Syarikat untuk berhadapan dengan kepentingan China. Okay. Bukti yang kedua Malaysia jadi benteng US versus dengan China ni artikel 5.3.3. Dia sebut apa dia? Sekiranya Malaysia memeterai perjanjian perdagangan bebas dua hala atau perjanjian ekonomi keutamaan baharu dengan mana-mana negara yang menjejaskan kepentingan utama Amerika Syarikat, maka Amerika Syarikat boleh sekiranya rundingan dengan Malaysia gagal menyelesaikan kebimbangan tersebut. Jadi sebenarnya kebimbangan ni, siapa yang nak interpret kebimbangan, siapa yang nak gambarkan kebimbangan, apa asas membuktikan wujudnya kebimbangan? Baik. Malaysia buat, katakan contoh je lah, Malaysia buat perjanjian katakan dengan Afrika Selatan, katakan contohnya. Perjanjian berkaitan dengan ekspor katakan kayu sebagai contoh. Okey. Bagi kita tak ada apa pun. Tapi kalau Amerika kata, kami bimbang. Kami bimbang. Sebab di sini kita tahu asas kebimbangan tu apa asas dia. Jadi kebimbangan itu hanya digambarkan oleh Amerika Syarikat. Jadi dengan
klausa yang seperti ini membuka kita dibuli oleh negara besar. Jadi ini bagi saya satu pengkhianatan. Tak kiralah kalau dia kata pegawai kerajaan ke, siapa ke, yang pentingnya walaupun pegawai kerajaan yang buat, kalau menteri tak lulus, benda ni tak akan jalan. Kalau PM tak sign, benda ni tak akan jalan. Ini sebenarnya antara bagi saya lah. Kenapa kita nak jadi benteng peperangan antara dua kuasa besar? Sebab apa kita nak jadi medan mempertahankan salah satu kuasa yang berperang dengan satu kuasa yang lain? Sepatutnya kita independen. Macam perang dunia kedua dulu, kita tengok contohnya Thailand. Dia tak ikut blok mana-mana, dia perkukuhkan tentera dia. Menyebabkan Jepun walaupun dia boleh masuk ke Thailand, tapi mereka tak berani untuk nak menjatuhkan kerajaan Thailand disebabkan kerajaan Thailand dilihat independen dan dia mempunyai kuasa yang mempunyai senjata yang banyak. Itu strategi Thailand. Tapi kalau Thailand itu dilihat pro kepada Barat, maka ia dianggap ancaman kepada Jepun. Maka nak tak nak, mereka mesti diserang. Sama juga kita, kalau kita independen, kita ada kekuatan sendiri, Amerika pun tak berani nak usik kita, China pun tak berani nak usik kita, paling kurang semua pihak mengambil hormat kita punya pendirian. Tapi kalau kita dah masuk blok US, nak tak nak, China nak jatuhkan US, kena serang kita. Ini yang membahayakan rakyat dengan artikel 5.1.1, 5.3.3 dan antara kita tengok 5.2.3 ni, Malaysia hendaklah meneroka penubuhan satu mekanisme untuk menilai pelaburan masuk bagi mengenal pasti risiko terhadap keselamatan negara, termasuk yang berkaitan dengan mineral kritikal dan infrastruktur kritikal, selaras dengan amalan terbaik antarabangsa yang diterima secara meluas, serta hendaklah bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam hal-hal berkaitan dengan keselamatan pelaburan. Baik, katakan contoh selepas ni, China nak melabur dalam kita punya industri membangunkan mining sebagai contoh. Membangunkan kita kata kita punya galian sebagai contoh. Ataupun mungkin kita nak buat kerjasama dengan China untuk perkara-perkara berkaitan dengan oil and gas sebagai contoh. Jadi, Amerika tak nak melabur. Kita tak ada paksa dia melabur. Tapi masalahnya bila Amerika tak nak melabur, kita nak tarik pelabur daripada China tak boleh. Nak tarik pelabur daripada Turki tak boleh. Kenapa? Sebab Amerika kata, oh bagi kami ini ada ataupun kami merasakan perkara ini ada risiko kepada kami. Sebab itu kita tengok banyak klausa-klausa ini, penafsirannya agak terbuka. Jadi siapa yang nak kata risiko? Jadi kalau Amerika kata, oh pelaburan daripada Turki merisikokan kami, maka ini akan jadi masalah. Katakan nanti contohnya lah Hamas berjaya kalahkan Israel, katakan contohnya, dan dapat memerdekakan Gaza sebelum Palestin keseluruhan. Baik. Waktu itu kalau kita nak kerjasama dengan Gaza, boleh tak agak-agak? Confirm tak boleh. Kalau Amerika tak bagi. Amerika kata, oh kerjasama Malaysia dengan Gaza, negara Gaza, ini ancaman atau risiko kepada Amerika Syarikat. Sebagai contoh. Apa kita boleh buat? Ini yang kita kata, masalah kita hilang kedaulatan berkaitan dengan galian, mineral dan juga keselamatan. Baik. Cuba tengok section 5.1. Ni agak banyak sikit jadi saya tak paste dia punya wording asal bahasa Inggeris. Jika Amerika Syarikat mengenakan dusti custom, kota, larangan, yuran, caj atau sekatan import lain terhadap satu barangan atau perkhidmatan dari negara ketiga dan menganggap bahawa langkah tersebut berkaitan dengan pelindungan ekonomi atau keselamatan negara Amerika Syarikat, maka Amerika Syarikat berhasrat untuk memaklumkan langkah tersebut kepada Malaysia
bagi tujuan penyelarasan ekonomi dan keselamatan negara. Bukan ekonomi saja, dan keselamatan negara. Apabila menerima makluman tersebut daripada Amerika Syarikat, Malaysia hendaklah melaksanakan atau mengekalkan satu langkah yang mempunyai kesan sekatan yang setara dengan langkah yang diambil oleh Amerika Syarikat, atau bersetuju dengan satu garis masa pelaksanaan yang boleh diterima oleh kedua pihak bagi menangani kebimbangan bersama dalam aspek ekonomi atau keselamatan negara, berpandukan prinsip muhibbah serta komitmen bersama untuk memperkukuh hubungan dua hala antara Amerika Syarikat dan Malaysia. Okey, jadi yang ni kalau kita tengok Malaysia ni dah betul-betul jadi blok Amerika Syarikat. Malaysia dah betul-betul jadi negara wakyik kepada Amerika Syarikat. Maknanya kalau Amerika Syarikat macam kita sebut yang perenggan kedua tadi, apabila menerima maklumat tersebut daripada Amerika Syarikat, Malaysia hendaklah melaksanakan atau mengekalkan satu langkah yang mempunyai kesan sekatan yang setara dengan langkah yang diambil oleh Amerika Syarikat. Maknanya kalau Amerika skak satu benda, Malaysia pun kena skak sekali. Kalau ikut perjanjian tak boleh. Sebab ini yang kita sebutkan awal tadi, mana shared concern. Maknanya lebih kurang kepentingan bersama. Okey, ni yang kita kata menjadikan Malaysia terpaksa ikut serta dalam apa-apa konflik yang dihadapi oleh Amerika Syarikat. Seksyen yang ke-5.2, Malaysia hendaklah menggubah dan melaksanakan langkah-langkah selaras dengan undang-undang serta peraturannya sendiri bagi menangani amalan tidak adil oleh syarikat-syarikat milik atau kawalan negara ketiga yang beroperasi dalam bidang kuasa Malaysia dan yang menyebabkan ekspor barangan ke Amerika Syarikat pada harga di bawah pasaran. Peningkatan ekspor barangan sedemikian ke Amerika Syarikat, pengurangan ekspor Amerika Syarikat ke Malaysia, atau pengurangan ekspor Amerika ke pasaran ketiga. Cuba tengok sini. A, B, C, D ni kepentingan siapa sebenarnya? Cuba cari kepentingan Malaysia. Cuba cari. Ini gila ke apa PMX buat agreement macam ni? Jadi Malaysia hendaklah menggubah melaksanakan langkah-langkah selaras dengan undang-undang serta peraturannya sendiri, okey, bagi menangani amalan tidak adil oleh syarikat-syarikat milik atau kawalan negara ketiga. Yang tak adil itu tak adil bagi kita ke atau adil bagi Amerika? Cuba jawab. Adakah ini termasuk yang obat-obat yang mana di Amerika Syarikat duduk kawal dengan harga melambung? Kita buat obat generik. Kalaulah Amerika kata, okey, tak boleh sebab dia menggugat harga Amerika, maknanya Malaysia tak boleh lagi lepas ni untuk menggunakan pakai ubat generik ataupun ubat yang kita kata benda sama tapi chop bukan chop macam Amerika. Amerika ni benda macam ni teruk, kapitalis Amerika ni lanyok rakyat dia sendiri. Bayangkan dulu saya pernah pergi Amerika Syarikat. Masa itu saya tertinggal ubat Diovan, ubat darah tinggi. Nak tak nak, saya kena beli sana. Di Malaysia, ubat tu sekotak harganya RM60. Saya pergi ke farmasi di Amerika Syarikat, harganya sekitar dalam hampir $100. Maksudnya sekitar dalam dekat RM400. Ubat yang sama. Baik. Sama kok kawan-kawan sana sebagainya kalau sakit gigi kritikal mereka sanggup balik Malaysia sebab lebih murah balik nak balik cabut gigi kat sana. Okey. Katakan contohnya lah, benda-benda yang melibatkan perkara yang dikawal oleh kapitalis dekat sana, sebagai contoh, tiba-tiba kita okey. Tapi bagi Amerika Syarikat, benda tu harga kita ataupun harga katakan pembuat ubat yang generik ni sebagainya daripada India sebagai contoh, dia kata yang daripada India ni menghalang harga Amerika Syarikat. Jadi benda macam ni menyebabkan kita mungkin terpaksa follow dia orang. Ini antara benda-benda yang beri efek kepada orang ramai sebenarnya, tapi kapitalis dia orang tak ada masalah. Baik, seksyen 5/3
Malaysia hendaklah melalui proses peraturan domestiknya menggubah langkah-langkah yang setara dari segi kesan sekatan dan langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Syarikat bagi menggalakkan pembinaan kapal dan perkapalan oleh negara ekonomi pasaran. Kedua-dua pihak hendaklah membincangkan struktur dan kesan langkah-langkah tersebut dengan mengiktiraf komitmen bersama untuk menangani kebimbangan ekonomi dan keselamatan negara yang dikongsi dalam sektor pembinaan kapal dan perkapalan. Anda tak fahamlah sahabat faham ke tidak? Ini untuk maklumat kita sekarang ni, Amerika ni, dia ada kekuatan dari segi senjata pemusnah berbesaran seperti nuklear dan seumpamanya. Tapi kelemahan Amerika ni antaranya ialah perang laut, selain daripada perang daratan, ialah masalah Amerika ni mereka tak boleh nak hadapi kalau berlaku serangan secara mikro. Serangan secara mikro. Ini sebenarnya sekarang ni merupakan kebimbangan yang sangat besar kepada Amerika Syarikat. Terutamanya kerjasama antara Iran dan juga Korea Utara. Sebab dua negara ni ancaman kepada Amerika. China walaupun ancaman kepada Amerika, tapi China ni agak terikat dengan pelbagai peraturan di peringkat PBB kecuali Iran dan juga Korea Utara. Baik, Korea Utara ke Korea Selatan, Ustaz? Yang kau bini Utara. Korea Utara takut. Okey. Jadi dua negara ni sekarang ni antara perkara yang Amerika tak boleh nak pastikan keselamatan kapal perang dia ialah teknologi gabungan antara Iran dengan Korea Utara ni ialah buk kecil, laju dan boleh bawa senjata berat. Okay. Bayangkan kalau 100 kapal kecil sekaligus pergi serang armada Amerika Syarikat, tak cukup peluru dia nak tahan. Itu masalah Amerika Syarikat. Jadi sebab itu, kalau kita tengok di sini, apa kepentingan Amerika Syarikat untuk kawal pembinaan kapal? Apa kepentingan dia sebenarnya? Dan ini bagi saya melibatkan keselamatan negara kita juga. Sepatutnya teknologi macam ni, negara kita ni sepatutnya antara negara yang mana kita ada kepakaran yang besar berkaitan dengan pembinaan kapal. Tapi masalah paling besarnya ialah negara kita ni pembinaan kapal-kapal perang oleh kerajaan ni kebanyakan jadi projek. Bila projek pula yang dapat tender-tender tu orang yang tak tahu apa buat kapal pada import saja. Ini masalah negara kita. Sepatutnya kepakaran-kepakaran yang ada, sebagai contoh kita ambil macam UMT, antara universiti yang fokus berkaitan dengan maritim. Sebagai contoh kita ambil senang macam YB Datuk Amzak kita. Dia bekas CEO syarikat perkapalan, dia tahu macam mana nak design ini, macam mana nak buat ni, macam mana. Tu antara contoh kita ambil pas yang ada kepakaran. Jadi saya dapat maklumat bahawa Amerika pernah datang ke Malaysia. Perisikan dia antaranya berkait dengan isu-isu perkapalan. Jadi sebab itu perkara ni macam saya sebutkan tadi, kita dah jadi satu benteng depan kepada Amerika Syarikat untuk berlawan dengan blok China, blok Rusia dan juga blok yang dianggap sebagai pro kepada Soviet Union lah kalau dulu, mana negara-negara yang kita sifatkan sebagai negara yang komunis. Kalau dulunya adalah negara komunis ataupun blok neo-sosialis. Okey, ini yang kita tengok bahaya. Okey. Kalau kita tengok sebagai contoh 5.3.4, Malaysia tidak boleh membeli sebarang reaktor nuklear, rod bahan api, uranium diperkaya daripada negara-negara tertentu, kecuali jika tiada pembekal alternatif lain yang menawarkan terma dan syarat yang setanding. Jadi sekarang ni kalau kita tengok bercanggah dengan surah An-Nisa,
surah An-Nisa, antaranya Allah sebut waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Walaupun kita kata reaktor nuklear bukan untuk buat senjata, tapi bawa kata kalau pistol tak dapat, ataupun bahasa lainnya kita kata senapan tak dapat, pisau untuk hiris ayam pun okey. Kalau orang mari serang, orang kata ada juga pisau kat dapur. Jadi sekarang ni apa senjata canggih hanya mereka nak miliki. Kita negara Islam bukan setakat tak boleh miliki, tapi bahan-bahan untuk bangunkan senjata pun kita tak dibenarkan untuk miliki. Maka betul kata Allah bahawa orang kafir ni dia mahukan kamu hilang dua perkara. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum, hilang senjata, hilang harta. Bila kita hilang dua perkara ni kata Allah, fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah, mereka serang kamu dengan sekali serangan kamu akan habis. Jadi kalau kita tengok yang seterusnya ialah artikel 6.2, 6.1. Malaysia hendaklah memastikan bahawa entiti milik kawalan kerajaan, kalau bahasa kitanya GLC lah, yang beroperasi dalam pasaran domestik, maknanya operasi dalam Malaysia, contohnya kita ambil kalau Selangor ni KDAB-nya, kumpulan perangsangnya, TI dan seumpamanya lah. Apabila terlibat dalam aktiviti komersial, perniagaan, bukan untuk chariti, A hendaklah bertindak selaras dengan pertimbangan komersial dan pembelian atau penjualan barangan atau perkhidmatan. B tidak mendiskriminasi barangan atau perkhidmatan dari Amerika Syarikat. Malaysia juga hendaklah mengelakkan daripada memberikan bantuan bukan komersial atau subsidi kepada SOE, mana maknanya GLC, pengeluar barangan, kecuali bagi tujuan memenuhi tanggungjawab perkhidmatan awam mereka. Contoh kita ambil contoh macam Petronas. Petronas sekarang, dia ada Petronas Cari Gali dan seumpamanya. Okey. Sebagai contoh kita ambil macam KLBSP. Ada anak-anak syarikat dia yang mula melakukan bisnes yang berkait dengan properti di luar negara sampai ke Bosnia dan seumpamanya. Baik. Jadi Malaysia juga hendak mengelakkan daripada memberikan bantuan bukan komersial atau subsidi kepada SOE pengeluar barangan, kecuali bagi tujuan memenuhi tanggungjawab perkhidmatan awam mereka. Okey. Selain itu, Malaysia hendaklah memastikan medan persaingan yang seimbang bagi syarikat-syarikat Amerika Syarikat dalam pasaran Malaysia berhubung dengan SOE dari negara ketiga. Baik. Jadi maknanya sekarang ni, kalau masuk syarikat-syarikat luar, negara ketiga, kita tak boleh kata oh ni untuk Bumi Putera sahaja. Jadi kalau benda tu khusus untuk Bumi Putera, maka kalau kita tengok pada wording yang dia guna pakai ni, dia boleh dianggap sebagai diskriminasi. Jadi adakah 6.2.1 ni bakal menghapuskan apa-apa sahaja kota Bumi Putera? Okey, yang ni antara sangat penting yang kita kena faham, bahawa ART ini boleh menghakiskan hak Bumi Putera dalam GLC ataupun dalam sektor-sektor yang melibatkan komersial. Okay. Jadi kalau kita tengok yang tadi itu main agreement, kemudian dia ada appendix agreement. Jadi appendix agreement ni saya rasa mungkin tak sempat nak ulang lah. Nanti saya akan share appendix agreement tu dalam grup nanti. Boleh tengok artikel 2.4, 2.5, 2.61, 2.7, 2.11, 2.17.2, 2.20 dan 2.4. Okay, ini antara perkara yang sebenarnya kita kena tengok dari segi kesan kepada negara, terutamanya kedaulatan undang-undang dan juga jati diri negara kita. Jadi saya rasa setakat itu saja Ustaz untuk kita punya perkongsian. Jadi anda suruh balik kepada pengurusi majlis, Ustaz Karu kita untuk slot seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin atas penerangan dan juga ulasan berkaitan dengan perjanjian perdagangan timbal balas yang telah berlangsung dan juga telah dimeterai bau-bau ni yang sangat hangat diperkatakan dan juga sama ada di peringkat parlimen dan juga di media massa. Di peringkat rakyat pun tertanya-tanya berkaitan perkara tersebut. Jadi majlis membuka jika hadirin hadirat para penonton semua ada soalan-soalan yang ingin diutarakan, yang ingin ditanya, boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah nanti di peringkat teknikal akan highlightkan untuk sama-sama kita belajar dan juga mengetahui berkaitan dengan permasalahan tentang ekonomi dan juga perdagangan dalam negara kita. Dan untuk makluman di peringkat semua, yang pertama berkaitan dengan Institut Pendidikan Negara Islam di bawah kelelaan Ustaz Zaharuddin ini ada grup WhatsApp khusus untuk pengajian-pengajian berkaitan dengan ekonomi Islam, perundangan Islam. Jadi yang mana berminat untuk mengikuti boleh sama-sama follow di Facebook beliau dan juga boleh kontak dengan penyelia dan juga mereka yang menggerakkan Institut Pendidikan Negara Islam tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar, yang kita tuntut untuk ilmu tersebut berkaitan dengan fiqh daulah, fiqh kenegaraan dapat menjadikan salah satu solusi kepada negara kita yang selari dengan syariat itu sendiri. Jadi insya-Allah Fadil Ustaz, Ustaz Fadil, nanti kita kumpul lagi soalan. Ada lagi soalan boleh nyatakan di ruang komen. Ustaz keluar sekejap. Okey Ustaz. Okey Ustaz, ada soalan pertama daripada saudara Rashidin kita. Boleh tak perjanjian ini dibatalkan semula? Macam mana? Adakah memang tak boleh nak batal sebab dah sign dah kedua-dua ataupun boleh dibatalkan? Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Syarul, terima kasih saudara Rashidin yang bertanya. Sejauh mana legal effect untuk pembatalan tu anda tak pasti dari segi tu ya. Yang tu memang saya kena rujuk kepada orang berkenaan lah. Sejauh mana perjanjian itu dimeterai sebab tapi masalahnya kerajaan kita ni banyak menipu. Dia kata belum sign lagi ni baru perundingan. Tapi masalah macam saya kata tu lah. Pemimpin negara kita ni memang kita mahu sebut lah memang betul-betul penipu. Hari ni menang, esok turun. Dia kata tak sini turun masa tu minyak masih mahal. Okey. Lepas tu minyak takkan naik lepas tu. Jadi sama juga dengan perjanjian ni. Baru tadi saya tengok video PMX kata lepas ni kita akan buat perjanjian dengan China, kita akan buat perjanjian dengan negara-negara lain. Dalam agreement tu jelas dia tak boleh buat perjanjian dengan negara lain kalau Amerika kata ini dianggap risiko bagi kami. Jadi saya tak pasti setakat ni sejauh mana perjanjian tu, peringkat mana perjanjian tu sudah dibuat dan adakah boleh dibatalkan ataupun tidak. Tapi sebagai sebuah negara yang berdaulat sepatutnya kita ada hak untuk membatalkan. Dan kalau kita ambil contoh sebagai negara yang berdaulat ni, kita kena lawan dan terpaksa ambil risiko kalau benda ni memang berisiko untuk kita. Wallahualam. Okay, terima kasih. Seterusnya ada lagi soalan. Sebab kita tengok perbahasan dan juga persoalan pertikaian ini yang ditimbulkan bukan hanya di peringkat pembangkang saja. Termasuk ada pihak-pihak kerajaan juga yang mengkritik dan juga mempertikaikan berkaitan dengan perundingan. Jadi seterusnya soalan daripada saudara Ahmad Yasri. Perjanjian ini boleh dibatal atau setelah kita tanda tangan? Samalah macam soalan tadi kan Ustaz. Saya rasa soalan ni sama dengan atas tu. Seterusnya ada soalan lain. Benda yang macam ni bagi anak lah, minta maaf sebut lah sepatutnya pembangkang ni terutama pemuda kena lebih agresif. Agresi itu bukan mana ganas. Sepatutnya kita kena maksimumkan ruang yang ada untuk protes. Sekarang ni kita ada Akta Himpunan Aman. Gunakan sepenuhnya
Yang pertamanya, kena raise betul-betul kat mana bahaya dia. Jawab Zafrul. Orang faham, okey, jom kita pergi buat protes aman, himpunan aman, protes benda ni, minta kerajaan tarik balik. Tapi macam saya kata itulah, nanti saya yang kena lock up. Tapi maksud saya kita kena berani lah, tak ada masalah kena lock up pun. Sebab ni perjuangan. Kalau kita tak berjuang, siapa lagi nak berjuang? Terutamanya orang politik dalam isu-isu macam ni, dia tak boleh jadi influencer. Dia tak boleh jadi Facebooker, dia tak boleh jadi TikTokers. Dia kena jadi ahli politik. Ahli politik antaranya ialah bukan saja kita protes, beri penerangan, tetapi kita mesti contohnya buat himpunan untuk hantar memorandum dan juga himpunan untuk hantar mesej rakyat protes. Macam yang kita buat dekat URA hari tu. Sebab kes pun banyak kan, kita punya dalam negara, isu-isu dalam negara ni banyaklah. Isu bajetnya, isu araknya, macam-macam isu yang ada. Jadi perlu kita kata apa? Nak sentuh sikit lah, macam-macam isu. Orang politik ni, dia tak boleh layan semua isu. Dia kena ambil isu yang paling utama, kena ganyang gasok. Mengikut lunas undang-undang yang ada. Kita hari ni ada Akta Himpunan Aman, tak ada masalah. Kita berhimpun ramai-ramai. Dia akan berhenti. Maknanya, bila kita tak buat macam tu, hari ni dia buat A, esok dia buat B, lusa dia buat C, oh banyak isu pening kita. Tak payah pening. Fokus satu dulu. Protes. Kita kan ada undang-undang yang boleh protes secara aman. Kita bukan nak pergi bakar kereta, tak boleh. Kita pun tak setuju. Kita bukan nak balik batu dekat polis, kita pun tak setuju. Kita buat himpunan aman. Benda tu dah dibenarkan oleh undang-undang zaman Najib. Sepatutnya benda yang macam ni menggugak kestabilan negara, terutamanya minta maaf saya sebut, ketua pemuda tak boleh duduk diam. Sepatutnya dia kena gerakkan, ni kerja pemuda yang sepatutnya kena gerakkan kefahaman anak-anak muda untuk kita buat protes besar-besaran terhadap perjanjian yang menggadaikan kedaulatan negara. Cabar Zafrul supaya berdebat dekat luar. Bukan bawa dekat parlimen, semua orang tak boleh tanya. Itu bukan negara demokrasi. Ini sepatutnya kita tu. Macam tadi saya tengok, Anwar kata, dia kata, kita bukan nak ikut Amerika, kita akan buat perjanjian selepas ini sebab kita nak, sokongannya nak terbuka kepada semua. Dalam perjanjian tu jelas kita tengok, jaga kepentingan Amerika Syarikat tak boleh buat kerjasama dengan negara ketiga lain. Perdagangan digital sebagai contoh. Dekat mana dia nak tipu sebenarnya? Jadi kalau setakat kita bercakap dalam ni, kita yang tidak pangkat ni hanya setakat 100-200 orang dengar, kalau tidak ada satu move politika yang besar, maka Anwar terus jadi, kalau saya sebut mungkin kasar sikit lah. Kalau dulu dikata kepada Mahathir Maha Fir'aun, dia lebih daripada Maha Fir'aun lagi. Jadi sebab itu benda ni, kalaulah kita biarkan pemimpin tipu, esok dia tipu lagi. Jadi sebab tu hari ni, minta maaf saya sebutlah, hari ni ramai kawan-kawan saya influencer yang kena tangkap. Baru ni 67 orang kena tangkap. Baru ni. Seorang pun tak ada orang politik. Sebab tu sepatutnya Ketua Pemuda PAS sendiri duduk depan dalam isu-isu ni. Sebelum orang lain kena tangkap, dia dulu sepatutnya kena tangkap. Itu sebenarnya. Minta maaf saya sebutlah sebab saya cukup tak tahan tengok negara hari ni nak hancur. Tapi mana? Kalau setakat kita sebut dalam Facebook penerangan ni, maka tak payah ada parti politik pun tak apa. Itu benda yang kita kena gerakkan bersama. Sebab kalau kita biarkan benda ni berterusan, satu demi satu, habis negara kita sebenarnya. Isu tanah sebagai contoh. Yang protesnya massa, rakyat yang protes. Sama juga isu-isu macam ni. Sebab tu kita sepatutnya ada pembangkang yang sangat kuat. Kuat ni tak tunggu ramai. Kalau seorang pun, dia all out, dia akan jadi kuat sebab rakyat akan sokong. Tapi kalau ramai, tapi tak kuat, rakyat yang bergerak seorang. Yang ni minta maaf saya sebutlah. Kita betul-betul kena maksimumkan perkara-perkara ini kecuali
kalau Zafrul Anwar dapat beri penjelasan terhadap artikel-artikel yang kita sebutkan tadi yang bagi kita jelas mengancam keselamatan negara. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz atas nasihat yang baik untuk kita semua. Seterusnya soalan yang ada berkaitan dengan perjanjian ni, adakah boleh dibatalkan ataupun akan terus berjalan walaupun bertukar kerajaan? Dia itulah Ustaz, dia sebenarnya kalau kita tengok dari segi benda ni lah, batu kita kedaulatan. Maknanya kalau tukar kerajaan buat keputusan di parlimen, maka keputusan tu boleh kita fight untuk batalkan dengan Amerika Syarikat. Bagi saya lah, sepatutnya kita kena ada akta berkaitan dengan mana-mana pemimpin yang buat keputusan yang boleh mencejaskan kedaulatan negara, sepatutnya boleh kena penjara. Walaupun dia dah jatuh dah. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah penjara gubernur yang zalim yang jadi gubernur di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, rampah tanah orang, menggugat keselamatan orang, maka dia penjarakan sampai mati. Ini pernah dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Maknanya kita kena faham ya, Umar bin Aziz ni kita nampak seorang yang baik, lembut, pemurah, bukan. Di sebalik baik, lembut dia ada ketegasan, kekerasan terhadap orang jahat. Jadi sebab itu, bagi saya lah, kalau parti berbangkang hari ni menyebut macam Trump sebut sebelum dia jadi presiden, dia akan ambil tindakan kepada presiden bagian menyebabkan kawan tu sebelum jatuh presiden, dia pergi buat apa panggil? Dia punya akta dia tu menekebal, dia tak boleh didakwa selepas jatuh presiden. Maksud anaknya contohnya lah, kalau pembangkang kata kita akan ambil tindakan terhadap PM, terhadap menteri yang buat perjanjian yang dilihat mengancam negara. Kita nak buktikan dia rasuah, susah. Tapi benda tu jelas mengancam negara yang tak boleh dibuktikan. Contohnya macam tadi. Apa faktor dia pergi buat perjanjian, tiba-tiba yang menyebabkan kita tak boleh nak deal dengan negara lain. Itu kedaulatan. Maknanya kalau jelas kedaulatan, kita sebut kalau kita menang dapat 2/3 parlimen, kita akan gubal undang-undang akta baru yang akan kenakan hukuman terhadap bekas-bekas pimpinan yang telah menggadaikan kedaulatan negara. Agak-agak dia berani nak buat Ustaz? Tobat tak? Okey, ada lagi soalan daripada para penonton? Ada dua pandangan daripada medsos yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Zuhilmi. Ada yang samakan perjanjian ini umpama dengan perjanjian Hudaibiyah. Ada juga yang kata macam tu. Kemudian ada pula yang kata tindakan jemput Trump ini adalah lambang soft power, real politik negara kecil dalam berdepan dengan kuasa besar. Boleh bagi pandangan Ustaz? Okey, terima kasih atas soalan ni. Maknanya dia nak kata Anwar tu macam Rasulullah ke? Agak-agak lah. Masuk akal lah sikit. Perjanjian Hudaibiyah kat mana? Perjanjian Hudaibiyah tu bukan isu berat sebelah. Perjanjian Hudaibiyah tu tidak menghilangkan kedaulatan Madinah. Yang ni jelas menghilangkan kedaulatan. Baik. Kalau perjanjian Hudaibiyah tu Nabi buat untuk serang Yahudi, supaya sokongnya kita kata Quraisy tak campur tangan. Baik. Dalam isu ni nak serang siapa? Sedangkan hak kita buat kerjasama sekarang ialah orang yang mempertahankan Yahudi. Kat mana agak-agak sama? Tak ada. Balik. Wallahualam. Malah kita menggadaikan kedaulatan dan juga kenegaraan kita lah kan Ustaz. Bukan kita mempertahankan tanah air kita. Seterusnya daripada saudara Yasri, tadi dalam Dewan saya rasa terkilan dengan cara MP Macang mengemukakan soalan dengan terjerit-jerit. Tapi setelah dijawab oleh BMX dengan begitu hebat sekali, dengan hina dan label pelbagai sindiran pada pembangkang, soalan saya bagaimana pembangkang nak olahkan ART yang berkesan hingga gagal dilaksanakan?
Wallahu a'lam. Waktu kena tanya pembangkang lah. Hana bukan pimpinan pembangkang, setakat benda WDP kawasan dia. Itu kena tanya yang boleh kita kongsikan penyelesaian anak Islam ialah Sat. Seterusnya perlu diperjuangkan oleh pimpinan-pimpinan kita lah. Seterusnya ada lagi soalan daripada para penonton? Yang kata perjanjian Hudaybiyah ni memang betul-betul orang Tanjung kata jilat cok ni. Tahu jilat cok tak? Kalau Presiden Trump ni pelik perangai sendiri, tak pelik dah. PM kita pelik juga. Trump menari, dia menari sekali. Nampak dia punya tarian tu, nampak orang biasa menari sangat. Ada permintaan untuk ulas berkaitan dengan maqasid syar'iyah dan juga maqasid aqliyah. Panjang kali tu kan, boleh mungkin Ustaz ringkaskan. Silakan Ustaz. Okey, yang ni sebenarnya kalau nak faham tak agak panjang sikit lah, anda cuba ringkaskan seringkah mungkin lah. Maqasid syariah ni adalah maqasid yang berpandukan kepada hukum. Kalau hukum kata wajib, maka dia baik. Itu maqasid syariah. Kalau hukum kata haram, maka dia tak baik. Walaupun hukum kata wajib, kita kata baik, walau akal kita nampak buruk, tetap kita kata baik. Contohnya kita ambil menjaga kedaulatan negara ni tak boleh menyerah kena perang, lawan. Itu hukum dia. Okey. Tapi kalau akal nampak, kalau kita lawan nanti kita kalah, dia kuat kita lemah, maka jangan lawan. Takutlah dengan mereka. Maka itu namanya maqasid hifzun nafsi. Maka itu namanya maqasid aqliyah, bukan maqasid syariah. Sebab hukum kata wajib, kita kena buat. Dan kita kata baik. Walaupun akal nampak tak baik. Itu maqasid aqliyah. Maqasid syariah. Maqasid aqliyah ni ialah hukum kata wajib, tapi akal dia nampak wajib itu mungkin tak baik. Nanti akan ancam keselamatan kita lah, nanti kita akan susah lah, apalah. Maka dia gunakan istilah Arab. Bukan istilah syarak, istilah Arab. Maqasid hifzin nafsi. Itu dia panggil maqasid aqliyah, bukan syariah. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan hukum hakam yang jelas berkaitan dengan isu-isu ini. Okey, apa yang bercanggah? Contoh yang pertama. Allah wajibkan Bani Israel pergi lawan Jabarin. Kalau kita compare Jabarin tu, lagi kuat daripada mereka. Bani Israel zaman tu nak banding dengan Malaysia, jauh mereka lebih lemah. Sebab mereka baru saja usai perang dengan Firaun, tak dapat bina rumah pun lagi. Tengah dalam pelarian, tak sempat balik ke Herah lagi. Tiba-tiba Allah fardukan mereka pergi berperang dengan Jabarin di Palestin, sedangkan Jabarin itu adalah sebuah kerajaan yang kuat. Nama pun Jabarin, ganas dan kuat. Baik. Apa jawab Bani Israel? Inna fiha qauman Jabarin wa inna la nadkhula hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Dia menganjing dekat Nabi Musa. Bagi mereka, apa nak kacau-kacau? Dia orang Mesir, Bani Israel. Jabarin itu orang Palestin. Bukan negara sama. Jadi apa nak saya sebut kacau dia orang? Tapi kalau kita tengok dalam ayat tadi, Allah Ta'ala fardukan dan Allah tutup ayat tadi, dan juga satu kisah lagi antara Talut dengan Jalut. Juga antara Bani Israel dengan kerajaan yang memerintah Palestin. Dalam kisah Talut dan Jalut ni, kita kata kisah ni maknanya daripada zaman Nabi Musa, selepas 40 tahun, Nabi Musa dah wafat, keturunan yang sama, lahir era Talut, akhirnya era mereka berperang dengan Jabarin. Jabarin pada waktu itu sudah menggantikan kerajaan Firaun, Mesir. Kuat.
diriwayatkan bahawa Bani Israel 8,000 lawan dengan tentera Jabarin hampir 100,000. 8,000 lawan 100,000. Baik. Dalam kisah ni, ceritanya Allah wajibkan perang. Kalau ikut akal, Hifzul Nafsi tak boleh perang. 100,000 lawan 8,000. Bayar sendiri. Bani Israel asal 80,000. Allah uji dengan sungai Jordan jangan minum. 74,000 menurut ulama tafsir minum, yang menyebabkan baki sekitar 6 hingga 8,000 yang baki terus pergi berperang. Allah wajib. Kalau adalah mufti zaman tu, mufti Sonsang, maqasid aqliyah zaman tu, dia kata apa? Oh, jangan pergi Hifzul Nafsi, pergi nanti kalah. Bayar 8,000 nak lawan 1,000, mana ada? Mana boleh menang? Okay? Tapi perangai yang kata takutlah kepada mereka. Perangai siapa? Perangai munafik zaman Nabi. Oh, kalau mereka tak pergi berperang, mereka tak mati. Allah sebut macam ayat yang saya kongsi, fakhshawhum. Bila mereka tengok tentera musuh ni, oh, takutlah kepada mereka, takutlah kepada mereka. Orang yang kata, oh, takutlah Amerika. Mereka negara besar, mereka negara kuat, nanti kita kena lanyok. Ini adalah kalam orang munafik zaman Nabi. Kalam orang Yahudi yang engkar perintah Allah. Maka kalau mereka kata, oh, nanti perang mati, perang kita akan miskin, perang kita akan susah, itu sebenarnya maqasid aqliyah, kerana ayat yang mewajibkan kita mempertahankan kedaulatan negara, hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Kita tak perang pun. Betul kita tak perang. Gaza tu negara kita juga. Gaza tu negara kita. Bukan negara orang Palestin. Maknanya kita kena respon sekali, itu negara kita. Jadi kita tengok contohnya, kalau banyak negara Islam ni berani, Israel tak nak bergerak pun sebenarnya. Sekeliling tu semua negara Arab. Tapi apa perangai dia orang? Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa dia? Falaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasatil ard. Allah tutup kisah Taluk tu. Tuhan kata apa? Kalau aku tak wajibkan kamu golongan yang benar, kita orang Islam ni, kalau Allah tak wajibkan kita lawan dengan golongan batin. Mana kalau kita tak lawan dengan Trump, kita tak lawan dengan Amerika, siapa nak lawan? Kalau semua ambil fatwa yang kata maqasid syar'iyah, konon-kononnya Hifzul Nafsi, semua akan takut pergi berperang. Bila takut pergi berperang tak lawan. Bila tak lawan, kita ingat dia orang baik ke? Dia akan lebih kuasa kita, makin kuasa kita, akhirnya habis kita. Bukan kita je habis. Semua akan habis, tak kira Muslim ataupun non-Muslim. Sebab tu Allah kata apa? Falaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum li ba'din lafasatil ard. Bumi akan rosak. Bukan kita je orang Islam rosak. Bukan Gaza je rosak. Sebab kita macam kita tahu dalam banyak hadis, turun Dajjal akhir zaman, siapa tentera dia? Yahudi. Sebab tu bila mereka kuasai dunia, hancur dunia. Tapi akan ada orang kaya raya senang lenang bila bekerjasama dengan dia orang. Itulah pengikut Dajjal sebenarnya kalau kita baca dalam hadis-hadis. Ikut Dajjal senang. Lawan Dajjal susah. Bukan setakat susah kena tekan. Bumi jadi kontang, hujan tak turun. Itu Allah Ta'ala turunkan ujian kepada umat pada zaman Dajjal. Kalau itu alasan, saya rasa lah orang gunakan maqasid ni kalau hidup zaman Dajjal, lagilah maqasid dia tu boleh pakai. Oh, jangan lawan Dajjal nanti mati, jangan lawan Dajjal nanti miskin, Hifzul Nafsi, Hifzul Mal. Itu semua maqasid aqliyah sebab bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih. Yang panggil maqasid aqliyah, Ustaz. Faham? Perbezaan aqliyah dan juga maqasid syar'iyah. Perlu diutamakan syariat. Maqasid aqliyah yang pokok liberal pakailah, sebab dulu memang bidana maqasid syariah ni versus maqasid aqliyah. Maknanya mereka menggunakan maslah mafsadah untuk menentukan hukum. Kita menggunakan hukum untuk menggunakan Quran hadis untuk menentukan hukum. Itu maqasid syariah. Jadi pokok ni gunakan maqasid syariah dengan term maqasid. Contohnya hifzul mal, maqasid hifzul mal. Itu memang maqasid syariah wording tu. Tapi kalau maqasid hifzul nafsi ni tak tahulah mari ikut mana.
Wallahu a'lam. Bottom tu tak dipakai Melayu. Kalau nak mengarabkan bahasa Melayu, boleh tak ada masalah. Kalau kita bertumbuk, lawan pencuri bertumbuk darah hidung. Ni jangan lawan pencuri, nanti hifzul al-anf. Paroklah gitu. Ada yang kata jemput Presiden Amerika dan buat perjanjian dengan US ini sebenarnya menepati maqasid syariah juga, Ustaz. Macam ada jawab tu. Itu bukan maqasid syariah, itu maqasid aqliyah. Okay. Jawab yang pertama dulu, mereka ni baik ke jahat? Jangan jawab tu dulu. Baik ke jahat? Kalau hampa kata baik, maqasid syariah tu. Kalau hampa kata jahat, itu bukan maqasid syariah, itu maqasid aqliyah al-muftiyah. Gitu dua. Okey, live TikTok ada tak? Rasa kita buat live Facebook je malam ni. Kan? Alright, ada lagi soalan? Daripada para penonton? Jika tiada, nak serahkan ke Ustaz untuk kalam penutup, Ustaz. Boleh, Ustaz? Untuk menutup ulasan kita pada malam ni. Silakan, Ustaz. Tak jelas tak? Nak serahkan ke Ustaz untuk kalam penutup, nasihat sebelum kita tutup majlis kita malam ni. Silakan. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syarul dan juga tim teknikal di sebalik Institut Pentadbiran Negara Islam. Jadi insyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni dapat memberikan manfaat secara bersamalah insyaAllah. Jadi untuk maklumat semua, UZM Education hari itu kita tukar kepada nama baru Institut Pentadbiran Negara Islam. Jadi insyaAllah kita punya metod, yang pertamanya kita akan faham hukum dulu. Lepas kita faham hukum tu, kita akan ulas isu semasa berdasarkan hukum. Dan insyaAllah institut ini kita akan bangunkan dengan melengkapkan semua modul-modul keperluan sebagai sebuah pentadbir negara Islam. Kita akan mulakan dengan perundangan untuk faham macam mana perundangan itu berjalan. Kemudian kita akan kita akan belajar tentang ekonomi. Macam mana nak uruskan hasil bumi, macam mana nak uruskan cukai, macam mana nak uruskan galian dan seumpamanya. Dan semua benda ni insya-Allah pelengkap kepada penubuhan sebuah negara Islam. Sebab faqdu syai' la yu'ti, orang yang tak tahu apa macam mana dia nak memberi. Kita suruh tukang buat rumah tapi tukang tu tak reti buat rumah. Macam mana orang tak reti nak buat rumah, tak boleh. Kita kata kita nak tegak negara Islam, tapi yang tahu negara Islam tu macam mana hukum dia, saksya dia hanya 2-3 orang, sedangkan kita perlukan 1000 orang yang faham tentang apa negara Islam dan konteks cukai, konteks kedaulatan, konteks perundangan dan seumpamanya. Ini yang kita tubuh IPNI ni untuk memenuhi keperluan tadi. Okay, sebab apa kita tak ambil metod yang ada di universiti kita? Jawabnya macam anda dah terangkan tadi, sebab banyak metod pengajian hukum di negara kita ni banyak dia bertolak daripada keperluan market. Contohnya hari ni kita ada Fakulti Muamalat sebagai contoh. Jadi Fakulti Muamalat ni sebagai contoh, dia tidak ada perbahasan pembelajaran berkaitan dengan cukai Islam. Pengurusan tanah Islam dia tak ada. Dia hanya kita kata untuk supply manpower kepada sistem perbankan, sistem keuangan Islam yang ada pada hari ini. Dengan bahasa lainnya, macam anda pernah ulang banyak kali, contohnya orang yang belajar hukum berbeza dengan orang yang belajar konvensional dari perspektif hukum. Itu yang Syahid Imam Hassan Banna sebut, perjanjian kita mesti berfikiran tajarrud. Tajarrud ni maknanya kita belajar Islam secara komplit, baru kita faham yang lain. Bukan kita faham ekonomi konvensional, kita ambil Islam dari perspektif konvensional. Macam anda sebut tadilah, kalau kita belajar, sistem kita ni adalah solat cara Hindu, katakan contohnya. Okay. Kita faham semua yang Hindu cara solat.
Hak Islam pula ambil kat mana hak ada kaitan dengan Hindu. Rokok Hindu dari perspektif syariat, sujud Hindu dari perspektif syariat. Tapi bila kita nak semayang, boleh tak? Tak boleh. Sebab dalam Hindu dia tak ada Fatihah. Dalam Hindu dia tak ada takbiratul ihram. Tapi amalan Hindu dari perspektif syariat pakar. Tapi bila dia nak semayang sendiri, tak boleh. Macam ambil contoh tadi, okey, macam mana nak dapatkan pinjaman Islamik perumahan sebagai contoh. Dia boleh ulas pakar dalam bidang keuangan Islam. Tapi kalau perintah negara, macam mana nak turunkan harga rumah, dia berkait dengan pengurusan hartanah dalam Islam. Jadi pengurusan hartanah ni dia tak ada subjek dalam fakulti muamalat. Itu contoh kita ambil. Jadi insya-Allah Institut Pentadbiran Negara Islam ni kita akan ambil dari konteks fully Islamic. Kemudian dari situ kita akan faham macam nak tadbir sebuah negara Islam. Lepas kita faham yang tu, insya-Allah kita akan dapat ulas yang komisioner hari ini di mana masalah dia, di mana dari segi pandangan hukumnya dan di mana kelemahan dia compare dengan Islamik. Jadi saya harapkan sahabat yang follow kita punya pembentangan ni, harap bagi siapa lah insya-Allah, dan kita ada link untuk masuk dalam satu grup WhatsApp, dan insya-Allah dari situ kita boleh bersoal jawab insya-Allah berkaitan dengan isu berkaitan dengan hukum dan juga isu-isu semasa insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Ustaz Syarul dan terima kasih kepada pemuda PAS kawasan Jasin yang turut sama dalam live kita pada malam ni. Jadi IPNI ni kita terbuka kepada semua pihak. Tak kira parti mana, NGO mana, kita boleh untuk buat siaran bersama untuk ulas isu-isu semasa. Tapi syaratnya mesti dalam konteks hukum syariat. Kalau nak bahas konteks bukan hukum syariat, itu dia punya pasal lah. Saya tak nak terlibat dengan benda-benda hengki-pengki dan seumpamanya, tapi berkait dengan pandangan syariat, insya-Allah kita akan jawi insya-Allah. Okay, terima kasih kepada Ustaz Syarul, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas segala penutup dan juga ulasan sebentar tadi yang telah selesai. Mudah-mudahan semua hadirin hadirat, para penonton dapat manfaat, dan insya-Allah kita akan save video ni, dan mana-mana yang nak tengok balik boleh follow, dan juga insya-Allah nanti Al-Fadhil Ustaz dan juga peringkat Institut Pentadbiran Negara Islam akan share link grup WhatsApp untuk perbincangan berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kenegaraan. Jadi sama-sama boleh kita sertai dan juga tambah ilmu, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dan juga kepada negara kita insya-Allah. Jadi terima kasih semua yang menjayakan program pada malam ini, dan sama-sama kita tutup dengan majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.